Ayam geprek. Kita letak sayur. Sayur kita dapat 4 jenis. Biar sihat sikit. Semua fresh Kak Ya, betul. Okey, Dapat tahu dan satu, tempe. Okey, satu. Dapat. Alright. And then ayam. Ayam besar-besar Kak Ya, betul. Berapa ringgit ni Kak? Yang ni RM10 je. RM10. Tak salah cakap Kak Betul tak? Okey, Bukan and ni then murah kita ni. akan letak sambal dia. Tas ayam. Sambal dia pedas Kak? Pedas. Saya suka pedas Kak. Mantap. Okey, kita akan letak sup. Jangan akan terlupa dapat Kak satu sup. Kena ada sup Next kita ada nasi putih, ayam goreng kunyit. First kali kita letak kicap Kak Ya, betul. Kicap manis kan? Manis. Bukan kicap masin geng. Ni ayam goreng kunyit Kak Sikit lagi. Baik. Okey. Banyak Kak Kalau macam ni Lepas berapa ringgit? tu RM10 juga. RM10 juga. Sambal Allah jangan lupa, Allah. sambal pun kita letak juga. Sambal. Kita ada sup. Okey, sup yang macam ni. Sama Ayam juga. goreng kunyit RM10. Betul. Ada yang special Kak? Kalau siapa yang makan kat sini, kita ada air free flow, air sirap. Air sirap. Kak, ni semua makanan dah siap Kak Ya, betul. RM10 murah Kak Ya. Nak cek kedai kat mana Kak? Kedai kita dekat je dengan Petrol Sepampang. Korang masuk lorong yang pertama ni. Yang ni kedai kita. Dah sampai Kak Ya, Senang betul. cari Kita cuti setiap hari Selasa. Kita buka dari 10 pagi sampai 5 petang. Apa pun terima kasih Kak. Saya kenyang-kenyang Okey. Assalamualaikum.